Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan izin limpah kurnia daripada Allah, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita hadirkan diri ke rumah Allah. Sama-sama kita tunaikan solat fardu secara berjemaah. Dan juga sama-sama insya-Allah pada malam ini kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran daripada Suratul Mumtahanah. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita bacakan ayat yang ke-7 insyaAllah daripada Suratul Mumtahanah, insyaAllah. Muka surat 549 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita telah sama-sama dapat membacakan ayat yang ke-7, 8 dan 9. InsyaAllah daripada surah Al-Mumtahanah, dan kita doakan mudah-mudahan Allah menerima bacaan kita, diberikan ganjaran pahala dan dijadikan sebagai asbab untuk kita mendapat syafaat Al-Quran pada hari akhirat kelak insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita tengok terjemahan makna ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah Ta'ala menimbulkan rasa kasih sayang di antara kamu dan juga musuh-musuh kamu, yakni hingga menjadikan mereka beriman. Wallahu qadir, Allah itu Maha berkuasa. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu juga Tuhan yang Maha pengampun dan Maha penyayang. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berlaku baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu di dalam agama, dan juga tidak mengusir kamu daripada tanah air negeri-negeri kamu,
yakni Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih pada orang-orang yang berlaku adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya melarang kamu daripada bersimpati, yakni menyayangi orang-orang yang memerangi kamu di dalam agama dan mengusir kamu daripada daerah kamu atau negeri kamu, dan juga melarang kamu daripada membantu orang-orang yang mengusir kamu. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang bersimpati dengan golongan tersebut, itulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni melakukan penganiayaan terhadap diri mereka dan terhadap orang yang lain. Sidang jamaah rahimakumullah. Baik, jadi dalam ayat yang kita bacakan tadi tuan-tuan, ada cerita berkaitan dengan bagaimana kita nak bermuamalah dengan golongan-golongan kafir yang tuan-tuan dengar dalam khutbah Jumaat minggu lalu kan. Kalau tak silap saya lah, kalau tuan-tuan tak tidur. Cerita bagaimana tuan-tuan kita ni kena tegakkan syariat. Kita kena jaga hukum undang-undang. Tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh melakukan penindasan dan kekejaman dan kezaliman pada orang yang lain kan. Itu antara intisari daripada khutbah yang kita dengar pada minggu yang lalu lah. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah suruh kita yang pertama sekali berpendirian tegas dalam berhadapan dengan golongan-golongan kafir ini. Sama ada kafir yang memerangi Islam itu dengan menggunakan pelbagai cara. Orang kafir ni tuan-tuan, dia bermusuh dengan orang Islam ni. Dia perang dengan orang Islam macam-macam cara. Di akhir zaman ni dia menyerang Islam dengan tulisan, filem kan dan sebagainya. Ini orang panggil perang akhir zaman, perang media kan. Dia menggunakan media untuk memburuk-burukkan Islam, menggunakan internet dan sebagainya. Jadi kita kena berdepan dengan cabaran ini, cabaran di akhir zaman. Ataupun mereka menyerang orang Islam dengan senjata, seperti mana Israel lakukan sekarang ini. Dia menyerang Tehran, dia menyerang negara-negara di mana ada umat Islam. Walaupun di Iran tu ada orang Syiah kan, tapi mereka selagi mana tidak keluar daripada Islam, mereka tetap kira orang Islam. Jangan tuan-tuan label dia kafir pula. Kecuali orang yang terang-terangan kafir kan. Jadi selagi mana mereka itu menamakan diri mereka orang Islam, mereka tetap orang Islam. Jadi apabila diserang Iran ke, Yaman ke, Pakistan ke, tuan-tuan, baru dalam bulan lepas Pakistan diserang oleh India. Tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan kan. India menyerang Pakistan, tapi alhamdulillah Allah membantu Pakistan. Pakistan attack balik, India kalah. Dalam peperangan India jadi minta berdamai balik kan. Maknanya India kalah sebab beberapa kapal terbang jet pejuang-pejuang India telah pun dijatuhkan, dan juga pengkalan tentera dia juga telah pun diserang oleh tentera-tentera Pakistan. Dan kita jangan lupa juga bahawasanya sebelum daripada itu Yaman telah diserang oleh Amerika. Yaman diserang oleh Amerika. Bagaimana negara umat Islam satu demi satu diserang. Amerika serang Iraq, Amerika serang total Libya, Amerika serang apa lagi? Syria tu pun tak selamat daripada serangan golongan kafir. Amerika serang juga tuan-tuan. Di mana masjid tempat dikatakan Nabi Isa akan turun telah pun roboh tuan-tuan. Menara putihnya diserang oleh jet-jet Amerika. Jadi Amerika menyerang. Ini kafir yang dinamakan kafir tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan, orang kafir ni itulah sikap dia. Dia tidak mempunyai simpati atau kesian belas sayang kepada orang-orang Islam.
Kita je orang Islam ni tuan-tuan, sikap kita tuan-tuan tak sama dengan mereka. Jadi tuan-tuan, baik. Bila sebut tentang kafir ni tuan-tuan, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan bentuk-bentuk kafir ni dan bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Baik, jadi tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala suruh supaya kita ni mencontohi dan mentauladani sikap Nabi Ibrahim. Dalam kisah yang kita bacakan sebelum ni, di mana tuan-tuan Nabi Ibrahim berdepan dengan orang kafir yang dia sayang. Nabi Ibrahim, orang kafir yang dia sayang siapa? Bapa dia. Idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliyah. Kita dah cerita tuan-tuan sebelum ni dalam ayat yang keempat kan. Ayat keempat, uswatun hasanah dalam Ibrahim kan. Nabi Ibrahim hari-hari jumpa ayah dia. Ayah dia kafir. Saya melawat ke Turki tu, melawat tempat Nabi Ibrahim kena bakar. Ditunjukkanlah tu tempat ayah nak bapa Nabi Ibrahim kerja. Istana Namrud tu ada satu tempat kuil besar. Kan, cuma kami pergi masa tu tengah renovation, tak boleh naik. Kan, kita tak boleh, kita tengok daripada bawah. Bapa dia kerja dengan Namrud. Bapa dia ni sembah patung, sembah berhala. Hari-hari Nabi Ibrahim ni jumpa ayah. Anak kena jumpa ayah hari-hari. Dakwah. Dia kata, ya abati, wahai ayahku, idh qala Ibrahimu li abihi, bapa dia, atattakhidhu asnaman aliyah. Ayah buat apalah ayah pergi sembah patung. Patung tu ayah buat hari-hari. Ini sikap Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan, sebab Allah cerita kisah Nabi Ibrahim ni sebagai contoh. Kalau anak masuk Islam, mak tak masuk Islam, mana boleh renggang, dia kena pergi. Dia ada mawaddah dengan mak dia kan. Dia kena khidmat bakti. Mak sakit, dia kena jaga. Ayah sakit, dia kena jaga. Anak Islam. Baru ni tuan-tuan ada viral Darul Quran. Darul Quran dulu kan ada budak yang dia hantar oleh mak dia. Mak tak Islam. Terlepas ke Ustaz Khedi? Kalau tak silap saya, kalau tak silap lah masa terlepas tu, ada pelajar yang anak Islam, mak tak Islam. Tapi mak dia hantar suruh anak hafal Quran. Kan. Allahu Akbar tuan-tuan. Dulu ada Ustaz Farhan Abdullah. Dia ni tuan-tuan, bapak dia pernah tembak tapi tak kena. Kan. Bila dia masuk Islam, bapak dia marah, bapak tembak dia lari. Tuan-tuan kan. Alhamdulillah dia jadi pendakwah yang berjaya. Saya pun tak tahu bapak dia masuk Islam tidak, tapi dia adalah anak yang baik. Dia balik semula jumpa mak ayah apa semua kan. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita kenal pendakwah yang terkenal Ridwan T kan. Keluarga dia tak masuk Islam tapi dia dakwah. Dan ada juga last tu ada yang masuk Islam. Tuan-tuan, sebab dalam Islam ni tuan-tuan, bakti pada mak ayah kena buat. Adik-beradik kena ada mawaddah. Dalam Islam ni bukan makna bila dia masuk Islam putus. Lepas tu Allah cerita kisah Nabi Ibrahim. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah akan timbulkan rasa sayang di antara kamu. Orang Islam yang baik dengan adik-beradik dia, kawan-kawan, jiran-jiran ni, kita tunjuk sikap, mudah-mudahan akan satu masa Allah bagi hidayah. Yakni Allah jadikan mereka itu beriman dengan asbab hidayah daripada Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan. Jadi benda tu tidak mustahil. Sebab tu dalam ayat Allah sebut, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kan, ini ayat ni dalam surah Ali Imran cerita kisah bagaimana permusuhan antara Aus dengan Khazraj di Madinah Al-Munawwarah. Pergaduhan antara kaum, adik-beradik dan sebagainya. Allah suruh kenal. Ingat dulu kamu bermusuh-musuhan. Tiba-tiba Allah bagi hidayah, Allah menyatu padukan antara hati-hati kamu, maka kamu sekarang menerima nikmat Allah, di mana kamu dapat nikmat yang berupa hidayah daripada Allah. Islam itu iman, maka kamu jadi bersaudara. Alhamdulillah tuan-tuan kan.
Asal perang, tapi dengan nikmat Allah, Allah Ta'ala lah yang akan menyatu padukan. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut, alam ajidkum dhalan fahadakumullahu bi. Ini kata Nabi. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Nabi kata, dulu ingat tak? Kamu dulu suka perang, gaduh sama-sama kamu. Kemudian Allah Ta'ala hantar aku. Dengan sebab aku datang menjadi pimpinan kamu, kamu dapat hidayah. Maka Allah mempersatukan kamu dengan pimpinan aku. Ni kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Allah ni kalau dia nak bagi kita bersatu padu, dia bagi hidayah. Tuan-tuan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainakum. Tuan-tuan, kita kalau belanja wang ringgit nak beli hati, nak suruh orang sayang kita, tak boleh, tak ada orang nak sayang kita. Nak beli hati bini pun tak boleh sekarang ni kan. Ada orang mengadu, dia kata, ayah, dia kata, saya nak kahwin. Bila nak kahwin, mak cakap, tak ada 50,000 jangan cakap nak kahwin dengan mak. Anak mengadu. Ni cerita betul tidak, tak tahulah orang cerita. Lepas tu ayah pun kata, mak kamu memang macam tu. Ayah ada 100,000 pun dia tak bagi kahwin lagi. Kan. Dahsyat tuan-tuan. Ayah dah bagi kat dia banyak dah pun, tapi tak bagi kahwin satu lagi kan. Jangan kata kamu bapak nak kahwin lagi pun dia tak bagi kan. Bagi dah 100,000 dah. Tak boleh beli tuan-tuan. Dengan duit ringgit ni tak boleh beli. Kesetiaan tak boleh beli. Berapa ramai diktator ni, dulu masa dia bagi pangkat, bagi projek, ampusana wa ampus ini ya tuan-tuan. Tapi bila dia tak boleh bagi, orang tu jumpa dia tendang je tuan-tuan kan. Sebab tak boleh beli kasih sayang dengan wang ringgit. Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi, insya-Allah, tak ada sebab pun Jawa duduk sebelah Banjar, Kelantan duduk sebelah Johor kan. Duduk orang Indonesia duduk sini, duduk sebelah. Jadi macam adik-beradik bila kita ada iman. Bila kita ada kasih sayang, jadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya sahaja orang beriman itu berkasih sayang, bersaudara. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni jaga-jagalah. Kita ni kasih sayang ni tuan-tuan dengan nikmat daripada Allah. Kadang-kadang boleh gaduh juga. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut ahbib habibaka haunan ma asa ahbib habibaka yauman ma. Dia kata asa an takraha asa an yakuna baghidaka yauman ma. Nabi kata kalau kamu sayang ni, jangan lebih-lebih sangat, melampau-lampau puji tak berhenti kan. Sebab mana tahu satu hari dia akan jadi baghidaka. Baghidah ni makna orang kamu benci satu hari. Hari ni kita mengampu dia, hari ni kita sayang, cium dia apa semua. Jangan, kita tak tahu sampai masa. Begitu juga dia kata wa baghidaka haunan ma asa an tuhibbahu yauman ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Kalau kamu benci pun begitu juga, jangan over sangat. Benci itu berpada-pada, sebab sampai masa boleh jadi dia akan bertukar menjadi kekasihmu di suatu hari nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cerita berkata ayat ni Asma binti Abu Bakar cerita. Dia kata satu hari mak saya datang rumah. Mak dia ni masa tu masih belum Islam. Tuan-tuan tengok, Sayyidina Abu Bakar, dia masuk Islam, anak-anak Islam, isteri tak masuk Islam. Kan? Jadi tuan-tuan, masa tu berlakulah perjanjian damai Hudaibiyah di antara Nabi dengan orang musyrikin kaum Quraisy. Lalu saya tanya Nabi, ya Rasulullah, mak saya datang rumah ni, macam mana saya nak buat ni? Mak saya tak Islam lagi.
maka Nabi SAW suruh, hendaklah kamu bantu ibu kamu. Jaga ibu kamu, kan? Jaga mak dia. Nabi suruh, hubungi dia dan bantulah ibu kamu. Tolong jaga mak elok. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ada riwayat lain dikatakan bahawa tuan-tuan, satu hari mak Asma ni datang bawa dhab. Dia bawa dhab apa semua, kan? Lalu Asma ni tak berani nak terima hadiah mak dia ni. Dia kata, kejap mak, saya nak pergi tanya Nabi dulu. Kan, bila pergi tanya Nabi SAW, maka Nabi suruh terima mak dia layan elok. Layan elok, terima hadiah mak dia tu. Dan masukkan dalam rumah, layan, balas hadiah. Maka sebab itulah turun ayat ke-8 ini sebagai perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, orang kafir ni ada berapa jenis? Dan bagaimana bentuk layanan kita terhadap kafir? Ulama' tafsir kata kafir ni, yang pertama dia panggil kafir zimmi. Dalam sebuah negara Islam ni, kafir adalah yang pertama kafir zimmi. Kafir zimmi ialah orang kafir yang duduk dalam sebuah negara Islam dan berlindung di bawah pemerintahan Islam. Mereka ini bayar cukai jizyah. Dia dalam sebuah negara Islam ni yang bayar cukai ialah orang bukan Islam. Kan, tapi sekarang sebab zaman sekarang ni dia negara orang Islam je. Dia tak pakai sistem Islam sepenuh. Yang patut bayar cukai ni tuan-tuan ialah orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam. Orang Islam bayar zakat je. Itu sepatutnya dalam sebuah negara Islam, orang Islam semua bayar zakat. Infak sedekah ni orang Islam. Hak yang bayar cukai ni adalah orang-orang bukan Islam yang berlindung di bawah kerajaan Islam. Itu tuan-tuan. Jadi orang yang taat, maka mereka jadi rakyat. Jadi rakyat dan dilindungi oleh negara. Jadi kafir yang taat, dalam ayat tadi Allah sebut, iaitu yang pertama mereka itu tidak menentang agama kamu, dan yang keduanya mereka itu tidak mengusir kamu daripada negara kamu. Dia tak ambil tanah kita. Jaga-jaga tuan-tuan, Israel mula-mula ambil tanah bukan dia pergi rampas. Dia beli dulu. Amerika, Britain ambil duit orang Islam banyak-banyak merata negeri, dia support. Supaya orang Israel boleh beli tanah. Mula-mula beli. Lepas tu tuan-tuan, Mufti Palestin telah keluar fatwa haram bagi orang Islam ni jual mana-mana tanah kepada orang bukan Islam ni. Dia nak duduk, nak sewa boleh. Kan, nak duduk tu, tapi jual tanah kat dia tak boleh. Sebab sudah ada pengalaman. Di Palestin dulu, orang Islam ni baik tuan-tuan, baik. Dia kesian tengok orang Yahudi datang selai sepinggang, ambil lah tanah aku, jual murah-murah. Dia ambil. Kan orang Melayu buat pepatah seperti ibarat Belanda membeli tanah. Belanda buat gitu kat kita, tuan-tuan. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Jaga, tuan-tuan. Kita tambah sekarang akhir zaman ni, tanah-tanah umat Islam diceroboh, kan. Dia pergi, saya baru sembang satu orang meja. Seorang meja ni, dia cerita kat saya lah. Dia kata, Ustaz, dekat laut tu kami askar lama dah tahu ada emas dalam tu. Kami askar ni, dia kata, Ustaz, puak-puak ni tanam musangking. Dia kata, dia cerita kan, satu meja ni duduk sembang dengan saya kuliah baru ni. Dia kata, Ustaz, kata kami ni risikan askar kami ni, saya dulu duduk situ, kawasan-kawasan ni kan, kawasan-kawasan. Kami tahu, dia kata, dah lah tu emas banyak mana dah dia orang ceroboh ni. Dia tanam kat depan ni macam-macam durian ni untuk mengaburi mata. Dia boleh ambil ceroboh, kata kami askar pun pencen tak ada tanah, dia kata. Kan, dia meja pencen kan. Saya tanya pangkat apa terakhir. Saya meja, Ustaz. Meja tinggi lah tuan-tuan kan. Lepas meja apa? Dia kapten bawah meja kan. Dia meja. Lepas meja kolonel. Apa? Lieutenant bawah pada meja kan. Dia lieutenant, captain, major kan. Itu good. Saya pun tak tahu sangat pangkat askar ni kan. Atas tu colonel, lieutenant colonel apa semula kan. Baru general kan. Baru general. Allahu Akbar. Dia pun ceritalah kan. Dia ni, dia kata kami lama dah tahu, dia kata.
Tapi dalam tu dia duduk berkampung ni, bukan komunis, dia kata duduk dalam tu apa semua. Jadi dia orang ceroboh sana ceroboh sini. Jadi tanah umat Islam mesti dibela. Dia tak boleh ambil tanah. Kalau ceroboh tanah, nak rampas tanah, ini sudah terbatal lah apa yang disebut tadi sebagai kafir zimmi. Dia kafir zimmi tak boleh lawan perintah agama. Dia tak boleh masuk campur dalam urusan agama Islam. Dia tak boleh condemn mana-mana undang-undang Islam. Tak boleh. Dia tak boleh nak masuk campur dalam undang-undang Islam. Tak boleh. Dia tak boleh lawan perintah-perintah yang termaktub dalam undang-undang agama Islam. Dan dia tak boleh merampas tanah-tanah umat Islam. Ini dua syarat yang disebut dalam ayat yang kita bacakan tadi. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kafir yang macam ni tuan-tuan, kita jihad kita dengan mereka adalah dakwah. Kita dengan kafir zimmi ni tuan-tuan, wa'ashiruhu, kena muasyarah mereka ini dengan baik, tuan-tuan, dengan adil dan saksama. Jiran kita yang baik duduk elok, dalam hati kita tak tahu, tapi cara muamalah dia, kan? Saya kadang-kadang duduk sembang kedai-kedai motor, kedai-kedai kereta baki, kan? Sembang dengan dia, saya kata, you orang bukan Islam, kan? Tu you sila suka tau, sebab kami orang Islam ni tak pernah gaduh dengan awak, kan. Kami duk elok je, tengok kami baiki kereta pun okey je dengan awak, kan. Kita orang cari makan saja mah, kan. Dia orang kata kita boleh cari makan. Kita duk elok dalam sebuah negara ini, kita jaga. Kamu tak ada provokasi, tak ada ni, okey je, kan. Dalam Islam mana ada orang Islam ni daripada sejak zaman berzaman mana pernah melakukan pencerobohan pada orang lain. Betul-betul tengok. Tak kira lah di mana-mana. Orang kita sangat baik dan sangat-sangat orang panggil apa? Bermurah hati. Tuan-tuan pergi Kelantan. Siam, tuan-tuan, boleh buka patung bukan kami besar. Padahal Siam datang ke Kelantan, Siam datang ke Kedah, Siam datang ke Perlis dulu ni sebagai askar yang tak sempat balik. Kalau tuan-tuan baca sejarah dulu, tentera Siam masuk ke Kedah, bunuh orang Kedah kami ramai. Jadi bila kalah perang, tuan-tuan, tentera Siam ni ada yang pecah-pecah dengan kawan apa semua, dia tak balik, dia surrender. Bila surrender, tuan-tuan, orang Kedah tak pergi pancung. Duduklah kampung ni. Askar Siam tu buka. Sampai dia buka, tuan-tuan, Wat Siam. Kalau tuan-tuan lalu kawasan nak pergi ke Kok Diang tu, Kok Diang tu ada Wat Siam besar. Kalau tuan-tuan lalu kawasan Padang Terak, ada Wat Siam, kan. Dulu tu asalnya datang mana orang ni? Dia datang dulu, askar Siam yang datang berperang, dah berundur, sebahagian tertinggal, sebahagian tertahan, tertangkap, tak boleh pancung pun. Elok je duduklah. Orang Kedah kata, duduklah cik, jangan duduk kelai sudah. Elok je tuan-tuan. Kampung saya ada 3 rumah Siam duduk situ, kan. Duduk situ. Dan malahan boleh buka tanah lagi duduk ni apa semua. Bahawa kita sangat baik, tuan-tuan, kan. Orang Melayu ni duduklah di mana-mana. Ni orang Islam. Jadi mereka ini, tuan-tuan, tidak boleh memusuhi kita dan kita pun tak memusuhi mereka. Jadi tugas kita dakwah. Kita dakwah, ajak mereka. Tak boleh paksa. Yang ni yang disebut la ikraha fiddin. Tak boleh paksa orang masuk Islam. Tak boleh. Kita ajak je. Dia tak nak, tak apa. Dibenarkan mereka beramal dengan agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kafir yang kedua dia panggil kafir ahdi. Ahdi ni maknanya kafir yang buat perjanjian damai dengan kita, dengan orang Islam. Contohnya Nabi dengan musyrikin. Orang musyrikin Mekah ni asal kafir harbi. Kemudian sampai masa dia buat perjanjian dengan Nabi. Perjanjian sulhu Hudaybiyah, kan. Dia panggil sulhu ni makna perjanjian damai. Masa tu tuan-tuan terikat kita dengan intipati perjanjian tersebut. Jadi orang yang kafir ahdi ni kalau dia duduk dalam negara umat Islam yang terikat dengan perjanjian damai ni lah. Jadi kalau dia duduk dalam negara umat Islam, dia contohnya dia dulu asal lari daripada negara lain. Dia macam kita sebut tadi lah, orang-orang Siam yang tak balik perang, kan. Dia buat perjanjian damai, kami akan taat kat Sultan Kedah.
Kami akan taat kat Sultan Kelantan. Tak kacau, kami tak balik dah. Kami tak balik dah. Maka pada masa itu orang Islam tak boleh buat aniaya kepada mereka. Mereka jadi rakyat. Dan mereka itu tak boleh kita buat ni. Jadi undang-undang kita dalam Islamnya, kita dakwah saja pada mereka. Tak boleh paksa dia masuk Islam. Dan bila dia boleh diperangi? Bila dia membatalkan kesetiaan dia kepada raja lah yang memerintah dan negara dia lawan. Dia nak rampas, dia nak bunuh, dia apa semua. Masa tu bolehlah diperangi sebab dia dah tukar kepada kafir apa? Kafir yang ketiga, kafir harbi. Kafir harbi ni apa dia? Golongan kafir yang sikap dia jelas, memusuhi Islam. Apa-apa undang-undang Islam dia lawan habis-habisan. Kita nak sembelih lembu korban pun dia sama kita, dia marah, dia maki kita apa semua. Dia menentang apa-apa juga syariat. Azan, dia marah azan. Kan? Dia marah undang-undang Islam, dia lawan habis-habisan. Ini harbi. Jadi dalam konteks sebuah negara, harbi ni kalau zaman dululah, harbi yang bertindak memusuhi diperangi. Tapi dalam konteks moden sekarang ni, digunakan tindakan undang-undang di pulau dan sebagainya lah. Wajib kita berhati-hati kan. Tambah dalam konteks negara-negara sekarang ni, kafir harbi terlampau banyak. Mereka bersenjata lengkap dan mereka bersedia untuk menjarah negara-negara umat Islam. Betul kita orang Islam ni tuan-tuan, Allah suruh kita siap siaga siang malam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah kata hendaklah kamu, a'idu ni maknanya buat preparation, bersiap siaga. Mastata'tum sedaya upaya kamu, min quwwah daripada segala kekuatan. Negara umat Islam patut kuat. Saya tadi baca kajian, wallahu a'lam betul tidak kan. Sekarang ni mereka Israel, mereka nak attack tuan-tuan nuklear Iran. Nuklear Iran tu dikatakan dibangunkan di dalam gunung. Kan dia punya projek dia. Projek nuklear. Tapi biasalah mereka kalau nak serang semua dia kata nuklear lah, senjata pemusnah lah. Dia serang Iraq dulu alasan sama. Dia serang Iraq kan. Tapi semalam dia orang macam terkejut sebab dia punya drone Iran boleh sampai. Ini analisis peperangan lah tuan-tuan. Saya pun tak pandai sangat analisis tu. Kan kita tengok, alhamdulillah tuan-tuan, ada juga teknologi yang boleh sampai. Kan dalam masa berapa belas minitnya. Daripada Tehran tu boleh sampai. Jarak pun kami jauh. Tapi dipintas sebahagian oleh Jordan pula. Tu yang kita geram tu tuan-tuan kan. Kalau sampai semua kan bagus kan tuan-tuan. Ni kita doalah supaya Allah Ta'ala membantu orang Islam mazhab apa pun. Asal lawan Israel mereka ni kita doa supaya diberi kemenangan, kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tuan-tuan sidang jamaah rahimakumullah. Balik cerita tadi. Allah sebut hendaklah kamu bersiap siaga. Mastata'tum sedaya upaya min quwwah daripada kekuatan. Wa min ribatil khail. Ribatil khail ni asalnya tali kekang kuda. Artinya persenjataan. Kalau zaman dulu askar ni anytime, everyday, ever ready tuan-tuan. Dia siap siaga dengan kuda perang. Zaman sekarang orang tak pakai kuda perang. Orang pakailah tuan-tuan kereta kebal, orang pakai jet kan. Itu lambang Allah bagi tahu di situ. Ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kamu kena gerunkan dengan persenjataan kamu tadi. Kekuatan kamu tadi. Hamba yang menjadi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Tuan-tuan sekarang ni, akhir zaman Nabi sebut, musuh Islam tak respect dah kat kita. Nabi kata, dalam hadis tu disebut panjanglah, yushik an tada'a lakum sa'irul umam kama tatada'a al-akala ila qas'atiha. Akan sampai satu zaman kata Nabi, orang kafir ni dia akan menyerbu kamu, keliling kamu, rumun kamu seperti mana orang lapar ke rumun makan. Kemudian Nabi sebut, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Adakah kami sikit pada masa itu ya Rasulullah?
Nabi kata bal antum kasir. Tak, kamu ramai. Walakin lakum ghutha, tapi kamu ibarat buih saja. Buih saja. Buih ni sikap dia yang pertama tak kuat, pecah, hanyut. Tu buih, sifat buih. Nabi sebut kamu tu macam buih je. Buih mana ada kekuatan. Buih ni mudah hanyut, mudah pecah. Kan tuan-tuan? Nabi kata wala yanzi'annallah min qulubi a'daikumul ma'abata minkum. Masa tu Allah cabut rasa gerun, respect, hormat dari musuh Islam tu pada kamu. Hati dia tak respect dah. Dia kata elah orang Islam cakap je pandai bukan kuat pun. Orang Islam, tuan-tuan, sungguh kita pun kita rapuh, tuan-tuan. Kekuatan umat Islam di akhir zaman ni rapuh, perpaduannya pun rapuh. Kekuatan pun tengok hak datang masjid ni, tuan-tuan. Hak datang masjid ni pun, tuan-tuan. Oh, hak datang masjid tu ustaznya sakit pinggang. Kan? Tok Bilalnya sakit lutut kan? Tok Imamnya, Tok Imam sakit apa pula kan? Tok Makmum ni Allah sakit telinga dengar ustaz ceramah panjang-panjang. Kan? Macam-macam. Letih. Boleh jadi askar ke kita ni, tuan-tuan? Agak-agak kalau semboyan perang dibunyikan, berapa orang daripada geng masjid ni boleh saut? Kan, bila semboyan perang, bangun mempertahankan agama negara kita. Semboyan, tiup tiap-tiap masjid. Ustaz dulu tak lepas, tuan-tuan. Sekarang ni jangan kata nak pergi perang, nak pergi Mekah pun tak lepas ramai dah kita. Baru KKM tapis nak pergi Mekah ni, reject. Kan? Pakcik minta maaf lah pakcik kan. Panggilan haji memanglah panggil pakcik, tapi kami tak boleh lepaskan pakcik. Oh, banyak yang pakcik-pakcik tak lepas. Tu nak pergi Mekah, nak pergi jihad, nak tawaf sa'i melontar je, tuan-tuan. Belum nak pergi perang lawan Israel. Agak-agak tak lepas kita ni. Sebab tu, tuan-tuan, baliklah pada tali. Kita kena bina kekuatan hati, kekuatan jiwa, perpaduan ummah, kekuatan persenjataan untuk berhadapan dengan kufar yang ada di mana-mana. Satu lagi, tuan-tuan, sebelum kita masuk azan isyak ni, iaitu ulama' juga menyebut ada satu lagi kafir juga, tapi orang tak pandang kafir, iaitu kafir nifaq. Orang ni nampak Islam, hati dia kafir. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kan? Dia mulut dia yaquluna bi afwahihim, cakap yang Islam, tapi hati dia kafir, hati dia tak suka pada Islam. Na'udzubillah. Ini namanya munafik. Ini sangat berbahaya yang wujud dalam negara-negara umat Islam. Macam mana nak depan? Ini serah pada Allah lah. Serah pada Allah. Kita jagalah jangan sampai kita jadi golongan munafik yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allah suruh kita berlaku adil. Kita jangan melakukan kezaliman. Orang buat macam mana provokasi pun kita tetap tegak di atas agama Allah, berlaku adil sampai bila-bila dakwah. Jadi tuan-tuan, berhenti sekadar tu, insya-Allah kita akan sambung ayat seterusnya dalam kuliah yang akan datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.